Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami berada di Rumah Sri Kenangan Ceras bagi program SSMK Heroes. Jom! Alhamdulillah kita telah selesai aktiviti senam aerobik bersama ayah dan ibu, dan kini kami ke aktiviti seterusnya iaitu mengemas dom tempat ayah dan ibu tinggal. Aktiviti kita bersama sukarelawan SSM ni, kita membersihkan tempat ataupun katil untuk mereka berehat. Kita akan bersihkan daripada kekotoran lah. So ada aktiviti lain yang kita akan buat selepas ini. Mengapa sudut gelap terang bagiku yang indah. Okey, Alhamdulillah, syukur nikmat yang Allah bagikan pada hari ini, hari Jumaat yang mulia. Kita sama-sama dapat membuat beberapa program. Hari ini ada 2 program SSMK Heroes dan juga program Sentuhan Kasih SSM. Jadi kedua-dua program ni Kak Nim nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada sukarelawan yang sangat-sangat memberi komitmen kepada semua aktiviti-aktiviti SSM.